dalam banyak-banyak laptop nipis yang dekat atas ni, korang rasa yang mana paling berbaloi? Nak memuka korang sekejap. Dekat tangan saya ni, dalam banyak-banyak MSI tin yang dekat atas tu, saya pilih dia sebab harga dia paling berbaloi dengan spesifikasi dia. Dia menggunakan i5 10th Gen. Okay, i5 10th Gen. Dan dia juga 20GB RAM dan RTX 3050. Nak main game, nak edit video, InsyaAllah jalankan semua. Kalau awak student dan awak tak main game, tapi awak nak beli laptop yang ringan dan menggunakan GPU RTX 3050 dan ke atas, awak nak cari bajet bawah 2100, laptop ni untuk awak. Ni. Ambil dia. Kalau berminat macam biasa, cuba komen dekat bawah. Nanti saya bantu korang. Okay? Komen, tapi jangan lupa untuk like, follow dan share. Tau.